Aku menyesal. Aduh, sakitnya. Aku sering untuk makan telur burung lagi. Kalau begitu, pergi kau dari sini. Terima kasih, Kancil. Kau memang bijak. Terima kasih. Begitulah ceritanya. Sejak itu, burung-burung pun tak risau nak tinggalkan sarang mereka. Hah? Mana boleh, Aki? Tadi tupai kata berlindung di sebalik telunjuk. Itu kan peribahasa. Maksudnya, hendak menyembunyikan sesuatu rahsia. Sedangkan rahsia itu telah diketahui orang. Macam abang. Diam-diam makan cukup darah. Tapi tak mengaku. Nasib baik Aki nampak. Yelah, lain kali tak buat lagi. Kalau abang nak, abang minta. Tapi kalau orang tak bagi, abang nak juga. Abang, tak dapat. Kejap Lara. Siapa pandai jawab teka-teki ni? Dalam hutan ada 8 ekor burung. 4 ekor ditembak oleh pemburu. Berapa yang lari? 4 ekor lah. Tak ada yang lari. Kenapa? Sebab burung terbang, bukan lari. Betul. Pandai Ara. Ada pula macam tu. Marah nampak. Dah. Pergi tidur. Malam, Aki. Selamat malam. Haris. Selamat malam.